Assalamualaikum, selamat datang, selamat kembali ke The Doncast edisi khas Ramadan. Ramadan. Episod 15, Part yang ke-9. 9. Okey, Pan. So, tak lupa dan juga berterima kasih banyak-banyak untuk penaja utama kita, iaitu produk di Haramain. Yes. Korang kena dapatkan cepat sebab stok sangat-sangat terhad sekarang ni. Betul. Barang ni cepat pergi ni. Betul. Okay, dan tak lupa juga penaja bersama kita, Snazy Coffee dan juga Skywords Malaysia. Yeah, betul. Okey, so untuk episod kali ni, khas kita nak fokus bercerita tentang produk di Haramain. Yes. Okey, dan of course lah yang akan bercerita berkenaan dengan produk dia adalah Bukan kau. Bukan akulah. Iyalah. Dan juga bukan kau lah. Sejak tak boleh Semestinya kepada tetamu kita, okay. iaitu Ustaz Rahim Azhari. Assalamualaikum semua. Ramadan ni ke berapa dah hari 25 ni? 25. Ya Allah. Hampir Alhamdulillah. sangat. Hampir betul. Syawal ni. Hampir. Tak sedih ke? Aduh. Kita dah nak Rasa macam nak gembira. kita dah nak meninggalkan Ramadan lah. InsyaAllah. Sedih Dah, lah juga, dah tak ada Ustaz. dah peluang untuk kita berterawih lepas ni. Dah tak ada dah peluang untuk Oh, kita tu kejar sebab sikit Lailatul Qadar. Betul. Kan? Jadi itulah. Jangan ambil. Tapi itulah Ustaz, hidup perlu kau nak order apa yang ni? Hidup perlu diteruskan. Ya, kita Dan- doalah hopefully insyaAllah InsyaAllah. dengan asbab produk-produk di Haramain yang kita guna kan. Ya, betul. Untuk ibadah Ramadan ni, dia mendatangkan kerinduan, semangat, keazaman untuk kita doa sungguh-sungguh minta dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Ya, InsyaAllah, betul. InsyaAllah, amin. amin. Okay, Okey Ustaz, insyaAllah. cuba cerita sikit berkenaan dengan inspirasinya, Bagaimana latar boleh belakangnya. tercetus idea dia. Sebelum ni okey. Ustaz pernah bercerita kan disebabkan Salah lah nak cerita lagi. Okey. Teruskan. Kau bagilah clue. Clue ke cue? Q. Ya, macam Okey. sebelum ni Ustaz pernah cerita episod yang lepas. Ada satu kisah yang Ustaz minta pada depan apa? Depan Kaabah kan, dan Allah hadiahkan. Mungkin InsyaAllah. asbab doa tu Allah hadiahkan di Haramain ni. Berserta dengan ujian yang besar juga. Kita betul. dengar Ujian. sebelum ni. Bukan orang kata mudah-mudah lah kan. Bukan mudah. So kita nak tahulah lebih detail berkenaan dengan produk ni Ustaz. Cuba ceritakan sikit. Okey, insyaAllah. So sahabat-sahabat semua, Alhamdulillah. First of all, terima kasih The Doncast lah. Kerana memberi ruang kepada di Haramain untuk bersama. Kita dah episod yang ke-9 hari ni, Masya Allah. Dan nak cerita sikit berkenaan dengan di Haramain, mungkin sahabat-sahabat semua ada yang dah tahu. So permulaan yang kita dah cerita episod sebelum ni, Betul. mana di Haramain tertubuh. Dan produk pertama yang saya keluarkan adalah wangian Raudhah dari Madinah Munawwarah tu yang Pan pegang tu. So bagaimana saya tercetusnya idea untuk keluarkan wangian Raudhah ni? Sebenarnya waktu sebelum saya dikhianat tu, saya dah buat dekat situ dah sebenarnya. Dengan syarikat yang mengkhianati saya dan tim tu apa semua. So kita dah cetuskan idea kat situ. Memang kita bincang dengan supplier apa semua. Saya pun waktu tu R&D, berbulan-bulan R&D nak dapatkan. Baru saya ingat lagi waktu nak dapatkan wangian Raudhah ni, saya dapatkan lebih daripada 33 ke 36 parti yang bau Raudhah. Dan saya nak dapatkan betul-betul bau tu yang betul-betul sama, exactly sama macam dekat sana, kat Masjid Nabawi. So kita buat satu, kita bagi orang bau apa semua, kita pergi sana, kita tanya orang dekat sana, jemaah umrah apa semua, kita tanya mutawif-mutawif yang dah banyak kali pergi. Sampailah dapat satu wangian yang betul-betul bila kita bagi orang bau, lah teringat. Banyak testimoni asatizah kita, antaranya Datuk Fazilah Kamsah sendiri. Mungkin boleh paparkan lah nanti kan. Kita paparkan Datuk Fazilah Kamsah. Kita ada Alif Sata. Alif Sata waktu saya bagi dia bau dia terus macam masuk Masjidil Haram, dia cakap. Masya Allah. Dan tu memang setiap kali saya bagi insan-insan yang hebat ni bau di Haramain spray wangian Raudhah ni, bila dia orang bagi reaction, bagi feedback yang teringat dekat sana, setiap kali itulah saya akan rasa bersyukur dan teramat sangat. Kadang-kadang sampai sebab yelah kita jadi asbab Allah pilih di Haramain untuk bagi orang teringat dekat tanah suci. Tempat yang Allah pilih untuk orang Islam beribadah kat sana. Betul. Secara khusus untuk umrah dan haji. Umrah haji mana boleh buat tempat lain. Yalah. Ya, Kan betul. kat situ je untuk orang Islam. Jadi bila
orang baru dan orang teringat kat sana. Dia buat saya rasa macam, oh Masya Allah, aku kena teruskan benda ni. By hook or by crook, ujian berat macam mana sekalipun aku kena teruskan. Sebab yelah, kita tahu berniaga ni bukan senang. Betul. Kan? Turun naik dia apa semua. Dan waktu awal-awal saya memang cakap kat diri saya cakap kat tim saya, manager saya khususnya, cakap kita nak buat bisnes, kita jangan sesekali berhutang. Kami tak pernah berhutang. Kalau kita order supplier, kita bayar penuh. Tak pernah berhutang. Kami tak akan biasakan diri kami berhutang. So sampai sekarang lah, Alhamdulillah dah berapa 3-4 tahun ni di Haramain dah tertubuh. Kami tak ada hutang walaupun 1 sen. Company tak ada berhutang langsung. Terbaik Ustaz. So doakan di Haramain dapat terus menjalankan perniagaan yang membawa kerinduan kepada Tanah Suci ni dalam keadaan yang Allah jaga. Sebab kita nak maintain bisnes ni bukan senang. Bukan senang. Waktu awal tu nak buat di Haramain Spray ni, saya cerita kesusahan dia lah. Boleh. Waktu awal tu kan dah dapat parti dia kan, dapat yang terpilih. So dan dah dapat tu kita order, lepas tu parti tu dibawa ke Malaysia. Kita nak cari supplier. Nak cari supplier yang boleh tolong proses, yang boleh buat filling dalam bentuk macam ni apa semua. So kita ingatkan senang. Kita ingatkan parti, lepas tu dia campur-campurkan, isi, kita boleh terus jual. Kita ingatkan macam tu. Yelah, kita tak pernah ada pengalaman dalam bidang fragrance kan. So rupa-rupanya sebenarnya kita kena lalui proses, kena dapatkan Certificate of Analysis tau. COA dia panggil. Kena bawa masuk lab. Lepas kita dah campur apa semua, kena bawa masuk lab, kena check kandungan yang ada, cecair yang ada dalam wangian kita ni selamat tak untuk digunakan. Sebab dia kan ada campuran denatured ethanolnya, dia ada pH value dia apa semua. So kalau kena kulit okey tak, kalau orang kulit sensitif okey tak, kalau kena pada baju ada kesan tak pada fabric apa semua. So benda-benda macam tu saya macam susah juga sebenarnya. So itu satu, kena dapatkan Certificate of Analysis tu. So dalam Certificate of Analysis, dalam proses tu kita ada guna denatured ethanol. Denatured ethanol ni kena ada pengesahan halal. So kena dapatkan supplier denatured ethanol tu, supplier yang betul-betul ada sijil halal. Sebab memang ada orang supplier denatured ethanol ni yang dia tak dapat kelulusan halal. Dia memang cakap halal. Mungkin bendanya sama je tapi nak dapat kelulusan tu. So kami cari dapat, Alhamdulillah. Untuk denatured ethanol, kita punya supplier dari Perlis ke Zik? Perlis kan? Sijil halal tu daripada Mufti Perlis kan, tak silap. Sebab dia memang asal di Perlis. Company tu. Company yang supply untuk denatured ethanol tu. Denatured ethanol ni kegunaan dia apa? Untuk make sure kita punya cecair yang kat dalam ni tak mudah contaminated, tak mudah tercemar. Dan satu lagi untuk ketahanan dia lah, ketahanan bau dia. So kalau kita spray tu, bau dia bertahan lama insyaAllah pada fabric, pada kulit. So banyak lah campuran-campuran lain. Dan lepas dah dapat semua tu, kita keluarkan. So keluarkan tu, waktu awal je lah, saya kan dah lalui fasa yang sangat sukar kan. Dikhianat apa semua tu. Waktu awal tu saya zero, tak ada apa. Sebab time tu duit saya tak dapat apa semua daripada orang tu, makhluk tu kan. So macam mana aku nak start balik kan, nak start from scratch. Time tu ayah saya masuk hospital apa semua. Yang saya ada waktu tu simpanan emas lah. Simpanan emas yang saya simpan untuk anak saya sebenarnya. Contoh duit raya anak kan, kita simpan, kita jadikan sebagai physical emas. Saya akan beli emas. Sebab kalau simpan duit ni value dia akan merundum, jatuh kan. So saya beli emas untuk anak saya. So simpanan emas tu adalah sikit. Macam saya bincang dengan isteri, macam boleh tak nak jual emas ni apa kan, yang anak kita punya. Macam saya jual lah. Saya jual pun saya jual kat ayah saya. Saya minta tolong ayah lah, cakap ayah boleh tak. Sebab saya tahu ayah saya memang jenis simpan emas juga. So saya jual kat dia, duit yang ayah saya bagi tu, duit itulah saya gunakan untuk rolling. Untuk dapatkan parti, untuk apa semua, untuk start balik from zero. So Alhamdulillah memang Allah mudahkan lah. Allah mudahkan. Sampailah bila dapat ni, saya berjumpa dengan rakan-rakan. Bila kita duduk dalam, yelah seka-seka ustaz ni kan. Kita pergi daurah apa semua. So jumpalah tok-tok guru kita. Ada macam, kalau selebriti kita ada Samsul Gaurau, kita ada Ajak Syirul. So kita ada ustaz-ustaz kita ada dalam da'i tu ramai lah. Kita da'i Azrin, Imam Muda Najdi, da'i Hadari. So kita minta semua feedback daripada semua. Setiap kali saya jumpa saya, sebab dia orang ni mestilah pernah ke Tanah Suci kan. Yelah, betul. So saya minta feedback semua sebab saya nak pastikan betul ke
wangian yang aku keluarkan ni betul-betul membawa kerinduan kepada tanah suci. So yelah, ustaz-ustaz ni takkan nak menipu. Yelah, betul. Dan wallahi saya bukanlah bersumpah kan. Saya jujur, kalau kalian tengok video-video testimoni yang kita paparkan di social media, semuanya tak ada langsung lakonan. Tak ada plan. Tak ada plan, tak ada yang saya macam Datuk Fazilah Kamsah nanti Datuk cakap macam ni. Tak ada. Takkanlah kita nak cakap macam tu kan. Yelah, Orang yang betul. sangat dihormati. So memang bila kita bagi bau tu, memang itulah reaction pertama diorang dan pertama kali bau. Melainkan paid review lah. Kalau paid review yelah diorang akan menceritakan value produk kan. Tapi yang testimoni-testimoni yang direct ni, yang baru-baru ni, Ustazah Farhatul Fairuzah yang wakil Malaysia untuk Qari'ah tu. Yang dia juara dekat antarabangsa 2019 tak silap macam tu. So baru-baru ni saya ada program dengan dia, saya bagi dia bau. Dan masya-Allah, saya baru je buat posting sebelum Ramadan hari tu di TikTok. Macam mana saya bagi dia first time bau, sebab dia memang selalu pergi. Dan hadiah yang dia dapat waktu dia menang pertandingan Al-Quran tu pun dapat pergi ke tanah suci. Suami dia mutawif. Dan dia sendiri pun sekarang dia jadi macam director tak silap saya untuk satu syarikat travel agency bawa jemaah pergi umrah. Dan of course lah orang yang serba tahulah orang kata berkenaan dengan tanah suci. So, saya bagi dia bau terus macam, masya-Allah. First time bau terus teringat Raudhah Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Masya-Allah. Dan ada yang kita bagi bau, dia terus mengalirkan air mata, Ustaz Adnin kita bagi bau, dia terus sebab mengalir air mata macam sama cakap bau kat sana, rindu nak pergi. Lepas tu yang sebab siapa lagi pelakon tu Zik, kita jumpa dia tu dengan Alif, suami kepada Zizi Kirana, apa Yusuf apa Yusuf Baharin. Yusuf Baharin, betul. Yusuf Baharin, yes. So Yusuf Baharin bagi dia bau terus dia sebab teringat semua. So masya-Allah, so benda-benda macam ni yang buatkan saya lebih kuat lah untuk meneruskan wangian Raudhah ni. Sampai hari ni, setakat hari ni, wangian Raudhah ni dah terjual lebih 100,000 botol. Masya-Allah. Alhamdulillah. 100,000 botol dalam masa 2 tahun lebih. 2 tahun lebih lah. 2 tahun 100,000 lebih. mana setahun 50,000 botol Ustaz? Lebih kurang lah. Lebih kurang lah. Average kita 1 bulan boleh cecah sampai 5 ke 6,000. More or less lah. Kadang ada yang 4,000 lebih, ada yang 5,000, ada yang 6,000. So kalau dah 2 tahun lah sampailah 100,000 tu. So kami pun tengok dengan supplier kami yang keluarkan botol kan. Kami check berapa banyak dah botol kita keluarkan dengan dia kan. Dah lebih 100,000 lah. Kami pun tak sedar. Alhamdulillah. So bila dah sampai kami buat kat rumah je dulu awal-awal di Haramain ni. Yalah kita tak ada kewangan yang kuat. Kita buat kat rumah je. Sebab kat rumah saya je. Kat bawah saya tidur dengan isteri, kat atas saya jadi kat office, bilik operation apa semua. So saya bekerja dengan isteri saya. Lepas tu dulu ada seorang je pekerja yang bantu saya awal-awal. Hikin nama dia. Sebab dia pun dalam kalangan orang-orang yang bersama dengan saya waktu dikhianati tu lah. So dia pun keluar, dia bersama dengan saya sekejap sebelum dia berpindah ke Pahang. So lepas dia berpindah tu Zikri lah. Zikri masuk bersama dengan saya tolong. Tapi time tu Zikri pun masuk sebagai part timer je. Sebab dia pun masih ada kerja kat Shah Alam waktu tu. So datang saya minta tolong dia kan, sebab saya tak mampu nak handle seorang-seorang. So postage pun dah alhamdulillah waktu tu dah mula banyak apa semua. Time tu TikTok pun dah naik. Awal-awal saya tak guna pun TikTok. Saya mula-mula menjual tu memang dekat Facebook. Facebook, Shopee macam tu je. Lepas tu after a while bila dah tengok macam TikTok ni dah mula mendapat tempat, kita try masuk TikTok. So TikTok naik. Time tu TikTok baru masuk dekat Malaysia ke macam mana? Lebih kurang lah. Time tu dia dah lama TikTok, tapi waktu tu tengah hype orang berniaga kat TikTok. So kita try masuk. TikTok memang lagi laju. Sampai pernah sehari tu total sales dekat 40,000 sehari. TikTok sahaja 30 something lah. Saya tak ingat berapa. Sebab time tu yang bantu adalah Ustaz Adnin. Ustaz Adnin tolong post dekat TikTok dia. Dia tolong repost. Saya post video dia. Saya post video dengan dia yang dia sebab tu. Lepas tu dia repost. So video tu FYP. Saya memang tak expect sebab standard saya sehari tak banyak pun. 2,000, 3,000 macam tu je sehari kan average. Dia repost, pop naik. Time tu saya dah lah kat rumah seorang-seorang. Nak buat postage macam mana? Yang 2-3 ribu punya sales pun kita dah terkapal-kapal kan dengan anak kecil kat rumah.
So saya call Zikri, saya call ada kawan saya seorang lagi Basit, cakap tolong tak boleh ni, tak mampu ni sebab TikTok ni bila masuk order kita kena post secepat yang mungkin. Yelah, Betul. dalam Tak masa boleh 24 jam Ya, kan. kalau lebih 24 jam kita kena violation. Hmm. So saya minta tolong diorang datang. Diorang pun masih ada kerja waktu tu. Basit kat Seremban, Zikri kat Shah Alam. So malam tu diorang datang. Bayangkan start tu kita orang buat posting sampai subuh esok tu. Sampai courier datang pick up pagi tu. Masih lagi buat packaging. Banyak. Dan tu Seronok. alhamdulillah, tentu rasanya rezeki lah. Tentu memang sujud syukur. Tentu memang cakap kat isteri, cakap ini bukan kerja kita ni. Bukan kita yang hebat ni sebenarnya. Ini Allah bagi hebat. Allah. Dan inilah sebab Ustaz Din bantu. Lepas tu satu lagi, mungkin ini sebab kita sabar. Kita sabar dengan ujian yang sebelum ni kita dah go through sama-sama. Yang kita tak menempelak, kita ada kuasa untuk balas dengan jahat. Kita ada ruang, kita ada kabel. Tapi kita relax, kita sabar. Tapi memang sabar tu sakit lah. Waktu tu Betul. saya macam saya cerita, saya sampai tahap anxiety, depression, saya susut berat badan apa semua. Anak isteri saya terpaksa hantar balik kampung. Sampai saya tentu saya dah prepare mental. Apa-apa jadi, aku balik kampung duduk dengan mak mertua aku. Kat Kapar. Sebab kat rumah Kapar tu mak mertua dengan pak mertua saya ni dah sediakan diorang rumah sendiri atas tanah sendiri. Diorang sediakan satu bilik lah untuk anak-anak diorang. So ada bilik kecil lah untuk kita orang. So if anything happen, dah ada tempat nak settle down lah. Nak berteduh tu ada lah, insyaAllah kan. So saya dah fikir sampai tahap macam tu dah sebenarnya. Macam saya cakap kat pak mertua saya, cakap nanti saya panggil dia ayah. Ayah nanti apa-apa Im dengan Yani duduk sini Im dengan Angah. Dia bahasakan dia anak dia Angah, isteri saya tu. Im dengan Angah duduk sini, tak apa. Kata okey, tak masalah, boleh je. So, mental saya dah macam tu. Dah down lah. Dah macam sebab kita usahakan sebelum ni yang yelah yang so called partnership tu, saya all out semua kot. Saya memang saya tinggalkan kerja saya sebagai imam, saya tinggalkan family saya kat Shah Alam, saya tinggalkan rumah saya kat Kelang, saya berhijrah. Saya tinggalkan semua. Tapi dikhianat macam tu. Memang down lah, saya down sangat. Allah nak bagi besar. So rupa-rupanya sebenarnya Allah nak makbulkan doa yang depan Kaabah tu. Dan Allah nak bagi diharamain dalam keadaan yang begitu. Tapi saya memang sentiasa remind diri saya, ya Allah, apa yang kau bagi ni sebenarnya adalah ini ujian sebenarnya. Ujian untuk aku juga kan. So aku just anggap benda ni sebagai untuk aku, yelah bantu orang lain dan untuk raihkan family yang banyak tolong doakan saya apa semua, isteri dan anak especially. Dan orang-orang yang ada dengan saya lah, Zikri apa semua yang banyak tolong saya. So inilah ruang yang saya guna untuk saya bantu diorang. Sejujurnya saya dengan diharamain saya ambil gaji kecil je. Gaji saya dengan gaji manager lebih kurang. Sales marketing bulan pertama dia masuk, gaji dia lagi banyak daripada gaji saya. Sebab dia orang sales kan, dia ada commission dia. So commission dia itu kumpul semua lagi banyak daripada gaji kita orang. So nak cerita sebab saya memang menyekat diri saya tak nak bermewah-mewah sangat dengan rezeki yang Allah bagi ni. Sebab saya takut hanyut, saya takut lupa. So biarlah aku ambil gaji kecil, aku cukuplah untuk belanja keperluan apa semua kan. So selebihnya macam kereta company, bawah company apa semua. So yang saya punya apa je, saya kereta kelisa je lah, dah habis bayar. Saya ada tu je kereta saya. Yang lain semua Tapi turbo kan. tak okay. Manual tau, stok je. Itu je lah kereta saya. Body kit Japan Gino Itu pun sebab beli dah siap macam tu kan. Saya macam rumah sewa, saya tak beli rumah. Okay. Saya tak beli rumah pun, saya rumah sewa. Sebab saya fikir macam yelah kalau apa-apa Allah nak uji akan datang, at least kita boleh berhijrah tu mudah lah. Kalau kita beli rumah, ini saya punya pendirian saya. Kalau kita beli rumah kan terikat loan lama, 35 tahun nak kena bayar. Lepas tu kalau let's say tak mampu nak bayar, nak jual susah. Market value sekarang ni pun yelah dengan ekonomi tak menentu ni kan. So banyaklah saya dapat daripada diharamain ni untuk berpada-pada. Dan saya selalu teringat doa Nabi yang Nabi ajarkan apa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Minta hidayah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa taqwa wal afaf wal ghina. Afaf ghina ni minta kecukupan, rasa cukup. Rasa cukup sampai kita tak mengharapkan apa-apa dah dari makhluk. Kita ada Allah je, bulat-bulat dengan Allah. Apa keadaan sekalipun Allah bagi cukup. Allah bagi cukup. Dan saya teringat
kan kita keluar tabligh apa semua kan. So jemaah tabligh ada cerita waktu dia keluar 4 bulan pergi IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Kata ada jemaah dekat India ni duduk dekat bawah jambatan. Hidup dia kat bawah jambatan dalam kotak. Okey. Berteduh di bawah jambatan lah. So bertilamkan kotak apa semua. Anak 10 orang. Subhanallah. Anak sekolah berjaya apa semua. Nampak Allah cukup kan. Anak sekolah berjaya. Anak sekolah berjaya apa semua. Ada anak dia yang sekarang ni dah jadi macam ustaz lah, mengajar di madrasah di India. Ya Allah. Tapi cerita dia waktu dia membesarkan anak-anak dia tu bawah jambatan. Sebelum anak-anak dia nak sekolah apa semua. Jemaah tabligh tu dia cerita. Saya duduk macam, Respect lah. aku ni rasa serba tak cukup apa semua. Padahal kita tilam selesa. Rumah ada kipas, Tidur ada aircon. aircon. Kenderaan kita, makan kita boleh makan apa kita nak dengan food pandanya apa semua kan. Orang kat sana nampak tawakal dia dengan Allah. Apa je yang kita rasa ni kan. So bila Allah bagi lebih sedikit ni, tak banyak lah, tapi Allah bagi lebih ni, cakap ini bukan aku punya ni. Saya selalu cakap kat Zikri, dekat tim saya apa semua, cakap ni kita punya. So apa-apa ni kita punya, tanggungjawab kita jaga sebaik mungkin. Ya. So doakanlah di Haramain sentiasa dapat orang kata menunaikan hak kita masing-masing untuk kita memberi lebih kepada ahli keluarga. Amin. Itu yang hopefully lah saya sentiasa harap Allah terus murahkan rezeki di Haramain. Sebab alhamdulillah setakat ni semua staff di Haramain saya dah berjaya bawa ke Tanah Suci. Itu memang cita-cita lah. Memang waktu awal saya nak bawa semua tim di Haramain pergi sana. Sebab ialah kita jualkan produk yang dari sana. So kalau tim kita tak pernah ada pengalaman pergi sana, dia tak rasa jiwa tu. Betul. Tak rasa sense of belonging pada produk, pada company. So biar pergi sana, saya macam tutup mata, guna duit company, cakap kita pergi. Okay, Ustaz. Berapa ramai tim Ustaz yang Ustaz bawa pergi ke Tanah Suci? Waktu tahun lepas, Zikri, Syah, Batrisha, Mama dengan Kak Rukayah kan. 5 orang, termasuk saya 6 orang tahun lepas. Tahun ni Basit, Ryan 2 orang. Dan akan datang ni Kak Long dengan 5 orang budak tahfiz. Ya. Yalah. Tapi kalau yang betul-betul tim 6 orang lah yang saya bawa. Yang lain-lain tu ada adik saya bawa. Tahun ni kakak saya bawa. Lepas tu ada hamba Allah. Saya tak sebut nama dia. Waktu tu saya ada event menggunakan khidmat saya untuk baca doa selamat untuk akikah anak dia. Okay. Dia suruh saya, Ustaz jemput anak-anak tahfiz. So saya jemput lah anak tahfiz yang dekat dengan rumah saya tu. So saya jemput. Dia pendekkan cerita, lepas akikah anak dia apa semua, yang tu solat berjemaah maghrib. So saya ada bagi tazkirah pendek dekat anak-anak tahfiz tu. Dia ada insan yang hebat ni, dia ada. Saya cerita pasal umrah lah waktu tu dengan anak-anak tahfiz ni. So tanya anak tahfiz ni apa benda yang dia nak sangat. Betul seorang anak tahfiz ni lah, Hanif nama dia. Dia cakap, Ustaz saya teringin nak tengok Kaabah, dia cakap. Saya teringin nak pergi umrah. Anak tahfiz ni orang-orang yang susah. Okay. Susah. Family porak-poranda apa semua. Ada yang mak dia pelacur. Allah. Memang hebat lah. Saya dengar cerita daripada mudir Ustaz tu, Ustaz Rahman nama dia, mudir tahfiz ni. Dia cerita kat saya, ada yang dah dibuang oleh mak bapak dia terlanjur ke apa, lepas tu buang je anak dia macam tu, bagi je kat tahfiz. Tak nak jaga dah, tak nak mengaku. Lepas tu ada yang nak ambil balik anak dia. Bila anak dia tahfiz ni dah jaga sampai besar, nak ambil balik. Nak ambil sebab apa? Nak jual kat Cina. Allahu Akbar. Tak tahu untuk apa pemerdagangan manusia. Saya dengar tu, ya Allah. Ustaz tu memang dia cakap ujian dia besar, Ustaz. Saya jaga anak tahfiz ni, tapi itulah tanggungjawab saya, dia kata. Bila saya cerita yang tu, anak tahfiz ni dia cakap dia nak tengok Kaabah kan. Saya cakap, oh Masya Allah. Saya doakan dia dapat ke Kaabah. Nanti saya cerita pasal doa lah. Doa yang kita share tu, macam mana Allah makbulkan doa kita dengan 4 cara kan. Allah makbulkan terus, Allah tangguhkan sikit, Allah gantikan dengan yang lebih baik, Allah gantikan dengan syurga. So saya cakap ada nak apa kan, saya nak jadikan dia sebagai contoh lah. Macam Don punya contoh poligami tu kan. So saya Hanif tu saya Don punya contoh, yang Hanif tu punya contoh tu, Duka dalam gembira. yang Hanif tu punya contoh, dia nak pergi umrah. Dia cakap lah boleh jadi, dia doa. So saya cakap, okay, kita aminkan sama-sama Hanif dapat pergi umrah apa semua kan. So aminkan.
Lepas solat, lepas tazkirah tu apa semua, nak keluar kan, nak pergi kat majlis makan, majlis akikah tu nak makan-makan. Insan hebat ni datang jumpa saya. Ustaz bagi tahu dekat Hanif tu, suruh dia kumpulkan 4 orang kawan dia, saya sponsor pergi umrah. Ustaz bawa. Ustaz pun saya sponsor sekali. 6 orang dia nak sponsor. Terus. Saya macam, betul ke ni bang? Saya panggil dia abang lah. Tapi sebenarnya dia Datuk Seri. Saya panggil dia abang. Sebab saya tak tahu dia Datuk Seri. Nah, tak disebut lah nama. Datin lah. Nah. Dia orang kenal ke Ustaz? Mestilah Tak kenal kot. Orang tak kenal. Dia Oh, memang dia sangat humble sikit lah, humble, low-key sangat lah. humble. Ya. Tapi dia Okay. dikenali oleh golongan atas sana. Okey. Kita bawah ni mungkin tak kenal lah. Uh-huh. Tapi dia adalah owner kepada satu company besar di Malaysia. Saya tak tahu dia Datuk Seri. Saya pun tak tahu. Wallahi. Saya kena isteri dia dulu. Isteri dia yang baik dengan saya. So isteri dia yang panggil saya untuk jadi tu. So saya jumpa dia pun jarang-jarang. Bila saya jumpa dia, saya panggil dia abang je. So lepas dia cakap tu, saya macam betul ke ni bang kan? Kata saya ni memang suka tipu orang Ustaz. Dia macam perlihat. Kata betul. Kata bagi tahu kat Hanif. So bagi tahu budak tu. Menangis budak tu. Saya suruh dia kumpulkan 4 orang kawan dia yang rapat. Dia macam pelik lah benda. Kenapa nak kumpul ni? Kenapa nak bagi nama semua kan? Kata tak apa nanti. So nak balik tu, abang ni sendiri yang pergi jumpa dengan Hanif tu. Bagi tahu Hanif, nanti saya akan hantar Hanif pergi umrah. Ustaz akan bawa. Dia keluar tu, kita tengah bergambar kat luar. Tengah bergambar ramai-ramai dengan anak tahfiz dengan saya kan. Dengan mudir. Lepas dia keluar seorang-seorang, dia menangis. Dia keluar lambat lah daripada dewan tu. Dia nangis. Kita pun macam tengok, kenapa nangis kan? Mudir dah tanya, Hanif kenapa nangis? Saya tengok dia, saya dah tahu kot kenapa ni. Saya tanya dia, jumpa dengan abang yang kat dalam. Kata okey, nanti Hanif jumpa saya. So lepas dah ambil gambar semua, saya ke tepi, saya bawa ustaz tu sekali. Saya beritahu ustaz, hari ni penuh rahmat lah ustaz. Hari akikah ni kita berselawat ramai-ramai tadi apa semua. Penuh rahmat lah hari ni. Doa Hanif tadi dimakbulkan ustaz. Doa dalam surau tadi. Kan dia doa makbulkan immediately. Ya, betul. Itu kata Allah makbulkan tu. Terus makbul. Dan bersama dengan 4 orang kawan dia sekali dan saya. So insyaAllah kami pergi sama ada bulan 7 ni atau bulan 11 nanti. MasyaAllah. Dan abang tu, dia bagi duit kat saya. Dia bagi duit lebih. Yang saya boleh bawa zikri sekali. Dan ada duit lebih lagi, kita boleh guna untuk makan-makan kat sana. Orang Baik lah. yang Masya Allah. So saya macam, dia kenal akak tu pun kenal saya pun melalui Di Haramain lah. Dan dia waktu akikah tu pun dia beli Di Haramain jadikan bagi goodies untuk tetamu-tetamu dia apa semua. Okay, faham. So sebab dari Di Haramain ni banyak sebenarnya Allah bagi. Perkara ajaib lah. Saya menangis waktu tu. Saya macam ya Allah. Waktu baru-baru ni saya jumpa mudir tu. Saya jumpa dengan mudir tahfiz ni nak discuss tarikh nak bawa anak-anak tahfiz ni kan. Ustaz, waktu tu lah ustaz tu cerita anak-anak tahfiz ni bagaimana keadaan family dia, tak mampu tu ini. Ada yang maknya tukar-tukar lelaki. Lepas tu bila datang minta duit dekat anak. Yelah budak-budak tahfiz ni kan kadang dapat duit bantuan kan. Pergi majlis ni masjid ke, masjid bagi seorang RM10. So dah kumpul duit. Mak bapak ni datang minta duit kat anak. Collect duit baik. Collect duit. Lepas tu kalau kau tak bagi kau anak derhaka. Budak-budak ni baik. Budak-budak tahfiz. Sekolah-sekolah rendah kecil-kecil ni. Tak tahu apa-apa. Macam bagilah duit kau. Bapak lagi guna untuk dadahnya. Untuk yelah benda-benda macam tu kan. Siapa beli wangian Raudah ataupun wangian kasturi ni berpeluang menang umrah percuma. Siapa belum dapatkan lagi wangian Raudah dari Madinah Al-Munawwarah dan juga wangian kasturi dari Madinah Al-Munawwarah, dapatkan sekarang sebab stok tak banyak. Beli sekarang dapat free postage, dapat free gift. Yang paling penting peluang menangi umrah percuma. So cakap ujian berat tapi itu kata rahmat. Ni orang tak nampak ni anak tahfiz ni. Kan doa diorang macam mana hebatnya. Orang nampak yang buruk je. Nampak yang buruk. Padahal yang baiknya jauh lagi banyak sebenarnya. Betul. So, bila jadi macam tu saya macam Di Haramain ni besar hadiah dia untuk aku ni sebenarnya. Ini tanggungjawab yang besar. Bukan sekadar untuk aku, untuk orang keliling aku sekali. InsyaAllah tu saya macam azam setiap tahun saya nak bawa tim saya, mana tak pergi lagi saya akan bawa. Dan saya kalau semua dah pergi, saya nak bawa adik-beradik saya pula mana yang belum pergi. Adik-beradik saya ramai kan. 11 orang. So saya baru bawa adik saya seorang. Tahun ni kakak saya seorang. So insyaAllah tahun depan saya azam nak bawa kakak saya lagi seorang. Sampailah semua saya dapat bawa.
Amin. InsyaAllah. Ustaz. Bukan saya sponsor. Di Haramain sponsor dan ni dari Allah. Sebab saya teringat Ustaz Azhari terus kot yang dia punya ceramah. Orang tanya dia, Ustaz, afdal ke kalau kita nak pergi umrah setiap tahun sebab kita mampu kan? Kata yang paling afdal adalah kita pergi sekali. Waktu tahun berikut-ikutnya tu kita hantar ahli keluarga pergi. Itu yang paling afdal. Yalah, Bagi kita semua memang merasa lah. bagi semua merasa. Lepas tu satu lagi Ustaz Indonesia kot, tak silap saya. Orang tanya dia, kita ada kemampuan nak pergi selalu buat umrah. Boleh ke? Kata, boleh, tak ada masalah, benda baik. Tapi yang terbaiknya adalah cubalah pergi jangan selalu sangat supaya, yelah kalau kita contoh Don, Pan, pergi satu masjid. Hari-hari pergi masjid yang sama. First kita pergi tu kita macam cantiknya masjid ni, insya-Allah. Contoh masjid Sendayan kan. Pergi first time tu cantiknya. Tu kali kedua, ketiga mungkin rasa lagi lah cantik tu. Tapi dah 30 kali, lebih 10 kali pergi dah rasa biasa. Dah rasa biasa, jalan tu pun kita dah tahu. Sama juga kalau kita pergi umrah ni, kalau kita contoh macam pergi dah banyak kali kan. Benda yang saya paling takut lah. Kalau kita pergi kan tengok Kaabah menangis. Ziarah Nabi, makam Nabi menangis. Saya takut sangat kalau saya pergi tu dah tak menangis. Dah tak rasa apa-apa. Tak rasa apa-apa. Saya takut benda tu. Betul juga tu. Dia rasa lali, rasa macam dah terbiasa. So saya takut benda tu. So kadang macam saya minta ke Allah, ya Allah bagilah aku ruang pergi sana dalam keadaan yang engkau redha. Dan betul-betul yang engkau jemput. Bukan sebab aku yang nak pergi, sebab yang kau jemput. So saya bila Allah hadirkan insan-insan macam ni, ini Allah jemput. Ini bukan aku. Ini Allah yang jemput. So dia Haramain lah yang menjadi asbab semua tu berlaku, insya-Allah. Bukan biasa-biasa. Cerita ni saya tak semua orang tahu. Rasanya ni first time saya cerita. Yang tahu lah. cerita ni tim kita je lah kot. Tim di Haramain je lah yang tahu. Cerita-cerita ni. Apalah Datuk Seri. Sebab saya pun tak cerita sebab saya takut benda ni. Lepas tu saya banyak kali ulang. Bukan dari saya. Kita takut, kita rasa keakuan tau. Cakap aku hebat. Aku yang bangunkan dia. Inilah punca daripada aku. Tak. Saya takut kalau saya cerita, takut benda tu. Sebab tu saya jarang sangat. Bukan jarang lah, tak pernah cerita benda ni. So, you guys lah yang pertama ni tahu. Alhamdulillah. Dan harap kita punya podcast ni pun dapat menyebarkan perkara-perkara ni lah sebenarnya. Kan, mengenai produk di Haramain ni. Okay, Ustaz ni dah cerita pasal apa ni, Raudah. So kita nak tahu sikit yang ni. Yang ini baru launching kan? Baru launching. Cuba cerita pula inspirasi pula terhadap yang ini. Ni secara ringkas je lah. Secara ringkas, yes. First kita keluarkan di Haramain spray wangian Raudah 100 ml. Boleh spray sampai 1000 kali. 1000 kali ya? Plus. Baik. Sebab botol dia start daripada atomizer dia ni kita custom tau. Ambil yang hitam ni. Yang first batch adalah yang ni. Kita custom. Botol dia ni adalah botol yang keras. Sebab ada orang kata sama macam botol kat DIY. Cuba tekan. Lembik tak? Keras tak? Cuba Pak tekan. Kerasan. Okey. So kita custom botol ni dekat China lah. Standard lah kita punya supplier botol mana perfect. Ni China. Lepas tu kepala dia ni pun besar. Lepas tu atomizer dia ni pun kita request, kita minta yang dia narrow tau. Dia tak, kalau nampak dia macam water vapor je. Kalau yang korang beli DIY tu kan dia nampak macam keluar air kecepik. Air je berkumpul. Ya, dia punya atomizer dia tak narrow lah. Dia besar sikit lubang dia. So ni macam nampaklah macam perfume. Nampak Ali? Nampak macam perfume yang mahal lah. Dan bila keluar tu tak ada keluar terlampau banyak. So jimat lah penggunaan dia. Bau dia. Dan dia pergi lagi spread kan. Dia punya tu. So kita memang custom, botol dia keras, kualiti. Tapi yelah benda manusia buat. Dia kalau courier JNT terus laju campak-campaknya, dia akan ada efek jugalah kan. Boleh jadi pecah. Tapi kita mengambil inisiatif untuk meletakkan satu polisi di Haramain. Siapa yang beli, kalau sampai dekat kalian dalam keadaan yang rosak, contoh terkemek ke, pecah ke, atomizer tu rosak ke apa semua, bagi tahu dekat admin di Haramain, kita akan gantikan dengan yang baru tanpa perlu pulangkan yang rosak tu. Kita ganti terus yang baru tanpa banyak soal. So yang rosak tu, contoh yang rosak dia mungkin crack ke, atomizer dia bocor ke, leaking ke kan. So dia boleh simpan jadikan refill. Peluang menangi pakej umrah percuma hanya dengan membeli
di Haramain Kasturi Spray ataupun di Haramain Spray Wangian Raudhah. Dua-dua ni dari bumi Madinah Al-Munawwarah. Stok sangat terhad. Siapa beli sekarang free postage, free gift dan peluang menangi cabutan bertuah umrah percuma hanya di Haramain. Betul. So yang baru tu dia boleh guna sampai habis nanti dia tukar je lah dia punya kepala ni. So polisi di Haramain. Sampai sekarang kami amalkan benda tu. Sama juga kita keluarkan EDP. Yang ni jenis roll on. Yang spray ni dia lebih kepada EDT yang di toilet. Dia ketahanan bau dia tak setahan yang ini. EDP lagi. Ini yang kecil tapi ini mahal sebenarnya kos dia. Sebab tu kita jual RM15. Murah sebenarnya tu kita jual tu. Tapi kos dia mahal. Satu packaging lah. Packaging satu lagi dalam ni dia punya percentage parti dia lagi tinggi daripada yang ni. Sebab apa Ustaz? Sebab dia EDP. Ni okey. EDP. Dan EDP dia tak diletak dalam botol plastik. Okey. Sebab bila concentration dia tinggi, kalau botol plastik dia akan ada menghaki sikit lah plastik dia. Ini ilmu untuk fragrance lah. Sebab tu kalau kita beli EDP, mana ada orang jual dalam botol plastik? Betul. Tak ada. Dia mesti dalam botol kaca. So ini botol kaca jenis roll on. Nampak kecil tapi dia tak perlu nak pakai banyak pun. Sekadar ni saya tunjuk sikit lah contoh. Biasa kita letak kat sini kan, ataupun kat sini. Lepas tu kita gunakan jari kita ni, kita ambil letak kat kening. Lepas tu dua ni jari lagi ni ambil letak kat janggut. Ni kalau saya lah lelaki. Lepas tu yang sebelahnya sapu dekat leher. Tu cara dia. Cara dia nak bagi kita maximiskan penggunaan dia lah. Tak ada kita guna banyak sapu. Macam bilas shaver. Dan bau dia Habis yang lah. ni tahan lama lah. Yang ni kalau spray kat sejadah yang tebal, biasa saya tengok orang spray kat sejadah yang tebal, ada yang kata sampai 3 hari. Ada yang kata sampai seminggu kan cik tahan. Betul. Saya pakai dekat baju Ustaz. Lama juga tahannya. Kalau kat baju mungkinlah berjam-jam lah. Macam standard perfume lah. Tengok berapa banyak kita spray. InsyaAllah boleh tahan lah sampai mungkin. Kita tengok pada cuaca juga. Tengok pada keadaan badan kita selalu berpeluh ke tidak. So ada yang kata 3-4 jam, ada yang sampai 8 jam kalau pada baju. Jadi kalau sejadah yang tebal ni memang tahan lama. Saya sendiri cuba 3-4 hari bau dia masih ada. Betul. Sejadah yang standard baldu tu kan. Lepas tu lepas saya dah keluarkan yang ni, saya keluarkan EDP ni. And then terdetik lah macam kita nak buat product development. Nak keluarkan produk apa yang dalam niche yang sama lah. Lepas tu dah terfikir nak keluarkan macam sejadah Raudhah tu, sejadah yang corak kat Masjid Nabawi tu kan. Tengok kos mahal. Lepas tu kita terfikir macam nak keluarkan macam bukhur. Bukhur. tu. Okey. Tapi bukhur ni nak dapat direct supplier dari Madinah susah. Ada kat sini adalah banyak. So macam originality dari Madinah tu tak ada lah. So, macam okay, tak apa. Kita fikir-fikir macam okay, kita buat wangian yang sama tapi dari Madinah. Kasturi. Yang kasturi ni kan khasiat dia banyak. Yang kasturi ni mana yang putih tadi? Kasturi ni dia banyak. Dan even ada hadis Nabi pun sebut sebaik-baik wangian adalah wangian kasturi. Dan kita pun tahu peluh Nabi bau kasturi. Nabi badan Nabi sendiri bau kasturi. So kita nak dapatkan kasturi yang betul-betul pure kasturi tanpa ada campuran lain. Sebab kan kita ada banyak kasturi kijang, kasturi putih, kasturi Raudhah pun ada, kasturi rose, kasturi oud. So kita nak kasturi yang kasturi semata-mata. Tak ada campuran kasturi yang bau lain-lain lah. So kita dapat satu tu, kita bau memang Masya Allah. Dan sampai tahap kami ada kenalan orang Palestin. Baha nama dia, Haziq. Orang Palestin. Pure Palestin. Dia orang Khan Yunus. Pure Palestin. Memang pure Palestin. Tahu ada campur-campur. Dia pure Palestin dan dia memang orang Palestin. Dia pelarian lah di Malaysia. Pelarian di Malaysia dan dia ada isteri anak dia semua di Malaysia. Kan kita tahu orang di Palestin kan diperangi, syahidnya ramai. Kan pernah tak kita banyak bergelimpangan tapi diorang lalu kat situ bau kasturi. Ya betul. Ada saya tengok dekat TikTok betul. Kita tak tahu benda tu, kita tak ada kat situ. Macam mana bau dia? So yang sahabat kami ni, Baha ni, dia ada pengalaman tu. So kami bagi dia bau, kata, "Habibi Ustaz, exactly the same. Kasturi, misk dia sebut." Miss apa? Misk tu kasturi lah dalam bahasa English. Dia sebut misk. Ataupun musk, MUSK kan. Bukan ustaz. Macam tu dekat sini pure musk tu. Jangan salah faham. Kalau orang Arab dia sebut misk. Miskul haram, kasturi dari tanah kan? haram. So bila dia sebut tu kita macam Masya Allah.
inilah bau yang ada pada orang-orang yang syahid di sana. Allah. Hopefully lah, insyaAllah. Hopefully betul lah baunya kan. Tapi kalau memang kita tanya pada orang-orang lain pun, ustaz-ustaz, sahabat-sahabat saya yang buat perubatan Islam, dia pun kata bau kasturi ni memang bau yang tak disukai oleh makhluk halus. Betul. Apa-apa kasturi lah, asal kasturi mesti dia tak suka. Dia jin-jin ni dia tahu dah ni kasturi, okay, dia tak suka. So saya gunakan baru-baru ni, saya dipanggil untuk ruqyah satu rumah baru. So saya bacaan ruqyah lah, kita bacaan ruqyah. Jadi saya bacakan pada diharamain spray kasturi ni dengan ada air kosong lah yang kat depan untuk digunakan sebagai minuman. Tetapi untuk semburan saya gunakan diharamain spray ni. Saya buka, saya bacakan. So rumah tu rumah yang baru. Yang dia cerita lah owner, macam mana Zik, rumah tu asalnya orang India. Orang India duduk lah. Lama duduk kat situ. So bila ditinggalkan lama pula, so adalah beberapa gangguan kan. So saya pergi, saya bacakan ruqyah dekat diharamain kasturi spray ni. So saya spraykan. Dia cara ruqyah ni, kalau rumah baru, kita spray kat setiap penjuru. Setiap penjuru tu daripada atas ke bawah sambil kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita amalkan tu lah. So saya buat dengan wangian kasturi ni. Dan alhamdulillah, tuan rumah tu bagi tahu lepas tu tak ada gangguannya. Asbab daripada pertolongan Allah. Ya, betul. Betul. Tapi saya teringat balik kata-kata sahabat saya tu, yang ustaz, saya sebutlah nama, semua orang kenal kot, Ustaz Syafiq, perubatan Islam. Apa Al-Idrus? Al-Idrus. Yes. Dia sendiri saya jumpa dia. Dia sendiri cakap, wangian kasturi ni, apa-apa kasturi memang jin tak suka. So cakap, oh betul lah. Dengan ya ikhtiar kita dengan ruqyah apa semua kan. So Allah bagi jadi. So kita boleh ikhtiar jugalah, sahabat-sahabat yang mungkin ada gangguan macam tu kat rumah, boleh ikhtiar dengan kasturi. Dan yang ada masalah anxiety, depression, ya, sebab kadang-kadang bila kita, jiwa kita, fikiran kita tengah lemah, setan kan mudah masuk. Setan, jin ni kan mudah masuk. So kita ikhtiar lah, cuba dengan benda ni sambil kita baca isti'azah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Untuk anak-anak kita yang mungkin selalu nampak ke kan, spray kat tempat tidur diorang, InsyaAllah boleh jadikan ikhtiar wangian kasturi ni. So bila saya dapat tu, saya kena buat lah. So saya dah buat dan saya keluarkan. Dan untuk first batch memang tak banyak pun. Saya keluarkan 6,000 botol sahaja. Bersama dengan dia punya EDP ni juga. Yang ni boleh jadikan sebagai perfume spray. Yang ni perfume jenis roll-on lah. Yang ni nak guna untuk fabric spray. Senang lah sebab spray kan. Yang ni direct boleh untuk perfume. Tapi yang ni pun boleh perfume juga. Cuma yang ni dia jenis spray sahaja. Spray lah. Yang ni 100 ml. Yang ni 3-4 ml macam tu. Yang ni murah lah. Yang ni sekarang harga memang sama je harga dengan ni. Yang kecil ni RM15. Kalau beli 3, RM30. Itu harga promo sekarang lah. Kalau ikut harga asal kita nak jual RM30 ke RM35 sebenarnya. Tapi sebab saya fikir sebab saya nak bagi value pada orang. Niat utama kita nak bagi orang guna ni dapat value dia tu dulu. So kita jual lah harga yang tak apalah, untung tu Allah bagi kan. So kita bagi semua orang rasa dulu. So lepas tu insyaAllah bila dah ada demand, slowly lah kita naikkan harga. Tengok juga ekonomi semasa kan. Dengan yelah harga barang naik, transportation naik apa semua. Kalau untuk yang jenis spray ni, yang untuk Raudhah dengan kasturi 100 ml, sekarang ni kita jual satu botol. Kalau di Mekah Madinah, kalau nak, boleh dapatkan di Madinah dekat kedai Mak Kilau. Siapa yang ke Madinah tahu lah kedai Mak Kilau ni. Ada ke? Dia orang Madinah lah. Tapi dia gelar diri dia Mat Kilau. Dia nak tarik orang Malaysia. Itu pengaruh movie dia. Inspirasinya. Ya, memang. Inspirasi. Lepas tu dia namakan kedai dia Mat Kilau. So viral lah kat Malaysia. Dan dia pula boleh cakap Melayu sikit-sikit. So orang Malaysia sukalah pergi sana. So saya banyak kali pergi sana, jumpa dengan dia Mat Kilau ni. Dia bahasakan diri dia Mat Kilau. So, nama dia Abdullah. So saya rapat dengan dia, saya letak di Haram SP kat situ. Tapi sejujurnya kat sana memang saya pun jual dekat jemaah umrah haji kat sana. Yang saya letak kat kedai di sana RM100 satu botol. Mahal lah, RM120. Tapi kat sana memang market price kat sana macam tu, harga Raudhah ni. Kasturi pun sama. Tapi di Malaysia kita mula-mula jual RM98. Tapi sekarang ni kita buka ruang untuk ramai orang boleh dapatkan dengan harga yang mesra rakyat sikit. So harga sekarang RM49 sebotol.
dengan kotak yang eksklusif ni. Betul. Kotak dia saja mahal ni kita buat. Yes. Sebab Cantik. kotak dia kita tak pakai kotak yang cat ayam kan, nipis-nipis kan. Kita Hmm. pakai yang GSM dia tebal dan finishing dia cantik lah. Macam ni Raudhah ni dia ada apa ni? Ada motif macam kubah Masjid Nabawi. Yes. Yang mana kubah hijau tu bawah tu ada jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bawah tu Raudhah. Yang ni motif Kaabah. Kenapa motif Kaabah? Sebab bau ni ramai yang kata bau ni yang bau yang sama juga waktu dia orang cium kain kiswah Kaabah. Oh. Dia kata sama. Waktu cium kain kiswah Kaabah tu. Tapi memang sejujurnya kalau kita cium dekat keliling Kaabah tu, saya tak dapat bau wangi Kaabah sebab dah ramai orang cium kan. Yalah. Boleh jadi bau air orang ke, bau peluh orang ni tak tahu. orang ke contohnya. Tapi kan? waktu saya dapat masuk Hijri Ismail ni tak ramai orang boleh masuk dan sangat jarang lah waktu dia buka untuk orang masuk kan. So bau yang ada dekat dalam Hijri Ismail tu, ada Kaabah kat situ, ada satu side Kaabah yang jarang orang dapat cium. Saya cium kat situ, memang bau ni. Fresh betul, bau dia sama. Dekat bahagian tu. So kat situ kan jarang orang cium kan. So bau dia masih fresh lah. So kita gunakan daripada dengan kita R&D ramai orang tu dengan pengalaman, so, kita letakkan bau Raudhah dan kiswah. Bau yang sama. So kasturi tadi itulah value dia, manfaat dia. Raudhah kiswah ni memang yang ada di Raudhah dan pada kain kiswah Kaabah. Sekarang tengah promo. Promo sikit Ustaz. RM49 satu botol. 2 botol kita buat RM80. 3 botol RM100. Siapa beli yang macam ni 3 botol RM100 dapat percuma yang EDP ni satu. Boleh pilih lah EDP, Kasturi atau Raudhah. Kalau EDP, dia beli 3 botol EDP dapat yang EDP Kasturi lah. Kalau EDP Raudhah dapat yang Raudhah punya lah. Maknanya kalau dia beli 2 botol ataupun 3 botol, boleh campur-campur lah mana dia nak. Campur-campur kalau offline boleh campur-campur. Online kita tak buka campur-campur sebab pening nanti. Mana kita nak buat SKU tu banyak lah kan. Betul. So maknanya kalau dia beli 3 botol, dia nak 2 kasturi, 1 yang Raudhah boleh. Tapi offline lah. Offline lah. Datang office ataupun kita selalu jual offline di masjid-masjid kadang-kadang. So boleh belilah kat situ. Okay. Terbaik. Okay Ustaz, mungkin boleh ceritakan sedikit tentang kurma ajwa yang InsyaAllah ada dekat kita sekarang ni. Kita dah penghujung Ramadan dah ni. So kurma ajwa ni pun memang inspirasi dari Madinah. Saya nak educate sikit lah tentang kurma ajwa ni. Boleh. Kita dah lebih masa ni tapi tak apa, kita sikit lagi insyaAllah. Kurma ajwa yang kita tahu, asal sebut kurma ajwa, orang akan terus fikir kurma di Madinah. Betul. Tapi sebenarnya kurma ajwa dia ada juga kurma ajwa yang yalah pokoknya dia punya benih dia apa semua ditanam di negara lain. Contoh macam negara contoh Pakistan apa semua tu kan. So kalau kita nak make sure betul-betul kurma ajwa tu betul-betul dari tanah Madinah, kena tengok supplier tu dari mana. Macam kalau orang tanya, kami tunjukkan siap-siap kotak yang dapat kami sampai tu, kurma apa yang kami guna, memang dari Madinah. Saya tunjuklah kat korang, kita jadikan sebagai boleh. Ini ilmu untuk korang betul. kat luar sana juga. Sebab takut orang yelah bila dah sampai dia sorting, dia masuk packaging cantik-cantik, dia letak dari Madinah. Tapi sebenarnya asal usul yang sebenarnya bukan dari sana. Tu yang kita nak elakkan lah. Yelah. Itu boleh jadi menipu lah kan. Ajwa ni yang boleh jadi apa? Ada pernah apa ni sebelum ni kalau makan 7 biji kurma ajwa, kalau minum apa? Alah, lupalah dia namanya. hadis Nabi. Ada Nabi dia tu. Hadis Nabi. Pertama hadis Nabi sebut sendiri kurma ajwa tu. Nabi sebut al-ajwa min jannah. Kurma ajwa ni dari syurga. Dan boleh menjadi penawar kepada segala jenis racun. Penawar, yes. Dan siapa yang hadis yang lain, siapa yang makan 7 biji kurma ajwa pada waktu pagi, insya-Allah sepanjang hari tu dia akan dijauhkan daripada gangguan sihir dan daripada mudarat-mudarat yang tak sepatutnya berlaku. Kalau ada masalah kesihatan, ada masalah sihir, amalkan kurma ajwa ni 7 biji setiap pagi. Amalkan. Itu hadis Nabi bukan kita cerita ke apa. Yang dari sudut sains apa semua tu boleh belajar sendiri. Memang dah terbukti. So ini packaging daripada Madinah lah, dia tulis tu dates Madinah high quality. Ini memang daripada kilang yang dari ladang di Madinah. Ini yang supplier untuk yang supplier kita lah.
Lepas tu Yap. bila sampai, kita sortingkan dia. Boleh tengok. Nampak ni. Ha. Nampak So lepas kita sorting, bila sampai kita sorting dulu. Okey. Okey. Kita sorting dulu siap-siap, kita pilih yang cantik, baru kita masukkan dalam bekas. Dalam bekas contoh ni 250 gram, 500 gram, 1 kg kan. Okey, ni boleh Tu 500 gram, yang ni 1 kilo. Yang dulu. berat dia tu adalah berat kurma sahaja, tak termasuk bekas. Oh. So Bukan kalau- macam durian lah. Bukan. Durian orang sekali Dengan kulit-kulit. kulit-kulit. Sekali gila. Okay, kalau kita timbang, dia akan contoh ni 250 gram kan, kita akan tengok dia lebih sikit. Sebenarnya yang lebih tu adalah berat bekas. Okey. Kalau kita keluarkan timbang kurma sahaja, dapatlah 250 gram tu. Kadang kita dilebihkan lah sikit. Betul. Okey. Plus minus lah. Dan satu lagi, kurma ajwa alia. Orang selalu benda ni tertipu. Kurma ajwa dengan kurma ajwa alia. Sebab orang nak beli, orang tanya, ni kurma ajwa alia ke? Kita jujur je, tak, ni bukan. Okey. Ni kurma Kenapa orang ajwa cari dari Madinah. kurma ajwa alia Kurma tu? ajwa alia adalah daripada ladang yang ladang tu, hasil tanaman ladang tu berpunca daripada tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, ya ke? Nabi yang tanam dulu. Dan tempat dia kat Madinah, itu je tempat dia. Satu ladang tu je. Satu ladang, tak silap saya lah. Kalau saya silap betul kan. Saya satu ladang tu je yang dijaga oleh kerajaan Arab Saudi. Dan kurma ajwa alia ni dijual di sana je. Dan harga dia mahal. 1 kilo boleh cecah 150 rial, 160 rial. Mahal lah. Macam mana nak jual kat Malaysia? Kadang ada orang kata, ini kurma ajwa alia, 1 kilo RM70. Cakap, aku starlight dah hidup. Mana tak dapat baik pula. lah. Ya. Janganlah macam itu. Janganlah semata-mata nak berniaga, petik kurma ajwa alia macam tu. Kadang kita educate orang kan. Kadang orang macam, alah sama je. Memang rasa dia sama. Ajwa dengan ajwa alia sama. Cuma keberkatan ajwa alia tu dari tangan Nabi. Betul. Sebab tu kerajaan Arab Saudi tak jual sewenang-wenangnya. Takut Biasanya- salah guna lah. Dia jual pun memang untuk jemaah umrah, jemaah haji, nak bagi hadiah ke, semua boleh. Kadang orang tak tahulah ada ke orang yang boleh dapat kurma ajwa alia ni in bulk untuk jual. Saya tak pernah jumpa lagi lah. Dan saya tanya kawan-kawan yang jual kurma pun, semua kata benda sama. Yang dah bertahun-tahun jual kurma ni, semua cakap benda sama. Kata manalah. Mana mungkin. Kalau harganya pun dah murah macam tu Ustaz. Betul lah tu. Confirm lah. Dia mungkin ajwa biasa je. Ya. Tapi dia kata ajwa. Nak laris ajwa alia. kan. Tu lah tu. Dah tunggang pula. Macam Alah, kalau scam. ajwa ni pun ada grade dia. Dia Okay. ada grade yang double A, triple A premium dan VIP. Yang tu lah. Kalau macam kami punya ni, yang ni triple A premium. Dan ada campuran dengan VIP. Sebab dia sama je rasa semua. Sama je kecuali saiz. Okey. Dia ada yang Kecil gemuk, sikit. ada yang kecil. Yang double A dia kecil. Kalau macam kami punya ni, dia ada campur. Yang sederhana dengan yang besar. Kalau yang besar tu kita campur dengan VIP punya lah. Okay. Kalau waktu sorting tu kita campur je sekali. Bonus lah untuk korang. Bonus lah siapa dapat. Tapi Betul. Sama harga, rata semua. harga bukan harga VIP. Kita harga biasa je. Harga Yang penting sama. beratnya Ustaz. Betul lah. Ya, berat kurma tu. Berat kurma tu yang penting. Yang penting khasiat dia, sunnah tu yang kita nak Betul. dapatkan. Baik. Dan jangan gunakan waktu Ramadan saja kurma ni. Sebab itu banyak betul. orang amalkan guna waktu Ya, Ramadan. itu budaya kita. Padahal sebenarnya Padahal sepanjang tahun boleh guna kan. kalau macam orang-orang di Palestin pun yang diceritakan kepada kami, tentera-tentera Al-Qassam apa semua ni kan. Diorang makan tak mewah. Tak tahu makanan mewah dia apa? Roti dia balutkan dengan isi kurma dalam tu. Itulah makanan paling mewah. Ya Allah. Di Palestin. Fisabilillah. Nak cerita ni makanan mewah ni sebenarnya tau. Sebab makanan ni dia punya khasiat dia, nutrisi dia banyak, sangat banyak. So dia guna untuk perang kan, orang nak jaga tenaga dia apa semua. So dengan khasiat yang Nabi sendiri dah janjikan, nak jauhkan daripada gangguan makhluk halus, sihir, nak jauhkan daripada mudarat-mudarat racun apa semua tu. Amalkanlah walaupun di luar bulan-bulan yang lain. InsyaAllah dapatkan di Haramain. Kita ada 250 gram, Harganya Ustaz? 500 gram, 1 kilo. Harga 250 gram RM45 sahaja. Okay. Yang untuk 500 gram RM70. Ni harga dah lepas kita bagi diskaun ni. Tak sebelum termasuk Ramadan. post lah kan. Postage kalau nak post. Kalau beli kat website kita bagi free postage sekarang ni. Tahu lah guys. Yang ini harganya? Yang ni 1 kilo RM120. Okay. Kilo banyak So dapatkan guys. Jangan lambat-lambat. Korang dah tahu dah. Kisah di sebalik kurma ajwanya.
untuk raudahnya dan juga wangian kasturinya. Dan last kali Ustaz, berkenaan yang sebelum ni Ustaz cerita kalau apa ni Peluang umrah peluang, percuma. yes, yang itu last. Bermula daripada tahun 2023, kita initiate benda ni 2022 lagi. Siapa yang beli produk di Haramain, mana-manalah yang EDP RM15 ni ke, yang ni RM49 ke, kurma mana-mana saiz, setiap satu pembelian, satu produk, satu penyertaan untuk peluang menang cabutan bertuah umrah percuma. Okey. Dah 2 tahun turut-turut alhamdulillah kami buat. Semua customer kami, semua nama dia, semua platform lah, daripada TikTok, Shopee, website, Instagram, Facebook, yang offline pun boleh kita minta nama-nama telefon. Kita masukkan nama dia orang semua dalam balang, dan setiap tahun, hujung tahun biasanya kita akan buat cabutan bertuah tu secara live. Kita akan cabut nama. Kita tahun lepas punya balang besar, box besar tu penuh nama. Berapa puluh ribu yalah customer kami kan. So, kita buat secara live. Kita cabut nama pemenang umrah percuma tu. 2 tahun lepas kita dah pilih seorang, tahun lepas kita dah pilih seorang. 2 tahun lepas kita hantar tahun lepas lah. Okey. Yang 2 tahun lepas punya. Hujung tahun kan kita buat hujung tahun. So the next year tu kita hantar dia pergi umrah, dah hantar alhamdulillah. Tahun lepas kita dah ada pemenang dan kita akan hantar tahun ni juga. InsyaAllah kita akan discuss lah dengan pemenang tu nanti nak pergi bulan berapa apa semua sekian-sekian. Dan tahun ni kita akan teruskan, kita akan buat lagi sekali. Hujung tahun ni kita akan bawa ke tahun depan. InsyaAllah pemenangnya. Last day Ustaz untuk tarikh tutup untuk inilah untuk join lah cabutan untuk bertuah join. umrah percuma. Kita akan buka siapa yang membeli daripada hari ini sampailah tarikh 25 hari bulan 12 2025. Ingat tu guys. Okay, ingat 25 hari bulan 12 itu adalah the last day yang pukul 12.30 hari lah last. 12.30 hari lah. Last 12.30 hari. Lepas tu pada 12.30 hari tu kita tutup dulu untuk kita buat malam tu cabutan bertuah. Terus malam nama. tu. Malam tu kita akan buat. Okey. Lepas tu kita nama-nama yang beli lepas pukul 12 tu kita akan masukkan juga, tapi untuk yang the next year punya. Kita masih akan buat lagi setiap lah. tahun. Masih lagi Tapi ada peluang lah. Yes. Yes. Okay, so aku rasa Yes. penerangan yang cukup lengkap, cukup orang kata Detail. untuk produk di Haramain ni. So bagi aku sendiri Pan, bukan sekadar menjual sahaja. Apa yang Ustaz Rahim Azhari cuba ketengahkan ni, ada cerita-cerita di sebalik produk ni. Betul. Dan mungkin menjadi asbab lah kan, kalau korang gunakan produk-produk di Haramain ni, orang kata mendatangkan kerinduan kan, boleh menjadikan macam wangian kasturi ni boleh jadi detox untuk diri kau daripada gangguan-gangguan kan. Dan juga kurma ajwa ni, semua ni inspirasi daripada Mekah Madinah Ustaz, betul tak? Betul. Okay, so aku harap korang berikan support kepada Ustaz Rahim Azhari dapatkan produk-produk di Haramain ni. Support lokal. Dan juga Ustaz, kalau nak dapatkan segala produk-produk ni Ustaz, boleh pergi ke TikTok di Haramain Official, Instagram di Haramain Official, dekat kita punya Shopee pun di Haramain Official. Shopee ada. Website kita di haramain.com. Boleh terus membeli di situ insya-Allah. Betul. Datang office. Nak datang office kat mana? Boleh WhatsApp lah dekat kita punya admin dulu. 018 24 26 523. Admin kita nanti akan bagi location dan set appointment lah kalau nak datang, nak bawa depan sendiri, nak rasa dulu kurma ke apa. Betul. Nak jadi agent, stokis. Kita ada agent stokis seluruh Malaysia termasuk Brunei dan Singapura. Mantap. Alhamdulillah. Adakah The Dongkas bakal menjadi the next head? InsyaAllah. Okay, so rasanya setakat ni saja perkongsian untuk tajuk kita untuk episod 9 ni. Betul. So kita tinggal lagi 2 Part episod. 9. Tinggal episod 10, bahagian 10 dan juga bahagian 11. So kita dah hampir pada penghujung lah orang cakap. Dah nak Syawal ni. Dah nak Syawal so, lah. Tutup dulu untuk bahagian 9 kali ni. So kita pergi the next nanti. So kami dari sebelum tu Pan. Ya. Sebelum kita tutup, macam biasa kita nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada Di Haramain, terutamanya Ustaz Rahim Azhari sendiri. And tak lupa juga penaja bersama kita Snazy Coffee dan juga Skywords Malaysia. So setakat ini saja daripada kami The Dongkas. Doa kita ucapkan selamat berpuasa. Ada balance lagi berapa hari? 5 hari lagi. 5-6 hari lagi.
So teruskan menyokong kami di Dongkar dan juga di Haramain. Yep. Setakat ini saja. Assalamualaikum dan ciao.